Trader, kalau korang nak sell, korang kena ingat dua bentuk ni. Yang pertama adalah breakout structure utama kita dan yang kedua adalah conference sideway utama kita. Gabung dua pattern ni, maka sell korang akan menjadi solid. Macam mana kita buat? Jom kita tengok dalam chart. Inilah contoh yang terbaik untuk Monza tunjukkan. Bila korang nak sell, korang perlu mencari satu breakout resistance yang memecahkan satu level of support. Tapi make sure ada confluence sideway dalam zoning breakout sell kita. So inilah maksud Monza, gabungan dua pattern yang menjadikan zoning sell korang itu lebih solid. So bila ada zone sell, korang cepat-cepat tanda SOP Kotak Pegasus. Satu, level of resistance. Yang kedua, level of support. Bila dah tanda, korang kena marking sekali dengan engulfing pattern. Bila kita dah ada zone, ingat dalam zoning entry Kotak Picasso kita saja untuk kita fokus untuk sell. Apabila price pull back, korang hanya dibenarkan entry bila dia masuk kotak kuning kita sahaja. Setup yang penuh confluence ni, kalau korang dah entry, korang dah berjaya dapat lebih kurang 160 pips. Kalau korang hold lagi pun sampai the lower support, korang dah berjaya dapat lebih kurang 300 pips. Tapi kalau nak ambil dekat the first exit pun tak ada masalah. Cukuplah tu. Asalkan orang masuk setup yang penuh confirmation ni, iaitu yang pertama based on structure utama kita dan yang kedua based on kita punya confluence sideway. Ada dua pattern ni, barulah entry korang running dengan jauh dan structure sell korang lebih solid. Macam mana? Senang kan? Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah, as long as kau ada. So kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, open in browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.